What's up guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Adib Ki Motor Vlog. So di hadapan korang ni motor aku sendiri. Yang mula-mula buat YouTube dulu, aku banyak cerita pasal motor ni lah. So hari ni aku nak bagi review sikit lah dekat motor Suzuki Raider aku sendiri, yang aku dah pakai hampir 3 tahun macam tu lah. Korang tengok sendiri, daripada beli sampai sekarang ni aku rasa boleh katakan sekali je aku basuh motor ni. Yang lain tu aku belasah sesah. Yang aku puas hati juga, bateri dia aku tak pernah tukar tau. Bateri motor ni daripada baru beli tak pernah tukar. So korang nak tahu berapa jarak yang aku dah tempuh dengan motor ni? Jeng 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 99996. Nampak? Lagi 4 km je 100,000 geng. Tak ada masuk masalah. Yang mula-mula aku rasa yang aku geram dulu, lampu belakang terbakar. So aku tukar lampu LED. Lah, selesai masalah. And then kabel clutch putus, tukar kabel Vespa. Lepas tu bearing depan, tayar depan tu pecah, tukar bearing baru. Berapa ringgit je. Aku puas hati juga penjimatan yang aku dapat dengan motor ni. Salah satunya tayar dia kecil, antara motor 150cc yang boleh pergi 140 km sejam. Wah, GPS Inilah motor dia tayar kecil. So puas hatilah. Tayar kecil, motor biasa tayar kecil contoh yang belakang-belakang tu kan, itu berapa je kalau meter GPS paling-paling pun 110 ikut boleh pergi. Yang tayar kecil inilah satu motor yang laju buat masa ni lah. Motor moden kan. Jimat lagi satu, aku dah tukar air filter tu besi. And then oil filter pun aku tukar yang besi. Ada video aku, dalam video lama-lama aku, sampai sekarang aku guna. Kan aku beli 2 oil filter besi, satu masukkan, satu aku basuh lah. Aku basuh petrol je, goncang-goncang dekat ni kan. Macam tu je aku basuh. Lepas tu aku masukkan minyak hitam dengan oil additive. Oil additive jenama Abro. So itu je aku guna. Dah nak 100,000 dah motor aku. Bawa laju, tak pernah bawa slow pun. Okay. So memang motor ni tak mendatangkan masalah langsung. Aku dalam hampir 100,000 ni, lagi 4 km kan, 100,000 kan, langsung aku tak rasa ada masalah. Semua yang akan datang ni ada sikit leaking dekat fork. Itu je lah yang aku kena buat. And then fuel filter yang kapas kat dalam tangki minyak tu, masa 50,000 aku pernah tukar. So akan datang aku tukar balik lah tu fuel filter. Itu je lah aku akan buat lepas ni. Plug, tukar plug. Itu je. Dah selesai lah. Bateri tak pernah tukar motor ni kan. So alhamdulillah. Kalau contohlah bateri tu mati, ada starter kot kaki. Ni motor ni ada starter kaki kot. Bila-bila masa je. Tak pernah buka kan. Dia dah jam sikit. Bila-bila masa boleh gunakan starter kaki tu. So, aku tak risau pun mentol ke apa ke. Memang LED kan, takkan terbakar lah. So kita dengar bunyi dia, motor yang agak lama lah kan. Kira motor Suzuki Raider yang agak lama, tak dijaga. Okay, dengar Kalau korang ada dengar bunyi ting ting ting, ada bunyi ting ting, itu datang daripada ni aku dah tukar power bomb. Itulah cerita je. So review hari ni aku berpuas hati dengan motor Suzuki Raider. Aku amat berpuas hati. 140 GPS tu memang boleh dapat lah. Mula-mula dulu lah. Sekarang ni aku tak berani. Boleh je, motor tak masalah, boleh je buat laju. Sekarang ni aku tak berani sebab dengan box belakang besar gitu. Lepas tu fork pun ada leaking sikit. Aku malas lah nak buat video pasal tu. Pasal bawa laju-laju ni. Tapi motor ni memang boleh pergi. Tak ada masalah. Aku selalu je bawa laju. Kalau aku nak pergi, so aku daripada Kelang pergi Kepong macam ni, ke Kepong kan, aku maintain dekat highway tadi 120, 130. Tak ada hal, motor ni boleh je. Tu kalau kau nak tahu, aku pakai tangki spare tu kan. Daripada mula beli tu aku dah buat lah sampai sekarang ni. Dah nak 100,000 meter. Memang tak ada masalah. Yang sekarang ni aku nak tukar tu, dia punya filter, fuel cock ni. Ni je lah ada ni sikit. Dia dah lama kan, dah reput sikit lah. Tu je lah tukar. Nanti aku tukar hose sekali.
Settle masalah. Aku pakai lagi. Harap-harap boleh dapat sampai ke 200,000 ke, kan? Oh, okey. Itu je lah. Motor ni memang aku puas hati lah. Kalau korang yang mana dah pakai Suzuki Rider tu, boleh nak komen-komen lah berapa mileage korang jalan. So aku dah jalan hampir 100,000. Motor ni perfect. Dengan aku set up sendiri lah. Aku pakai minyak hitam Petronas, oil additive Abro. Lepas tu pakai oil filter besi, air filter besi daripada baru sampai sekarang. Okay, itu je. Itu je. Memang aku puas hati dengan motor ni. Menjimatkan dan mempercepatkan kerja aku setiap hari. Tak ada masalah. Tak pernah menyusahkan aku. Oh, lepas tu aku ada plan lah nak review motor orang. Kalau korang nak bagi aku chances untuk review motor korang, korang boleh komen, bagi nombor telefon ke aku, contact nanti. Aku nak interview orang dia sekali. Korang puas hati tak dengan motor korang kan? Lepas tu macam mana performance dia, itu pendapat korang sendiri. Aku boleh tolong share kepada YouTube lah. Kalau ada, korang komen dalam video. Kalau korang minat lagi motor ni, korang komen. Nanti aku boleh lagi cerita update semasa update semasa lah tentang motor ni. So sekarang dah dekat 100,000. So kita tengok berapa boleh pergi motor ni. Adakah boleh pergi sampai 200,000 ke? Kita tak tahu kan. Mana dah tahu motor Suzuki ni boleh sampai ke 200,000. Aku pernah pakai banyak motor juga sebelum ni. Yamaha LC 40,000 aku pernah pakai. Yamaha LC, Naza Blade 65,000 km. CMC S5400 aku pakai dalam 94,000. RZ banyak jugalah mileage aku bawa, tak ingat dah berapa dah. Lepas tu aku ada pakai NMAX. NMAX pun jauh juga aku bawa, tapi tak sampai 100,000 sebenarnya. Semua motor tu aku dah jual lah. So banyak-banyak motor tu yang aku cakap yang inilah lain macam sikit. Dia punya lasak dia punya ganas ni aku bawa tak sama macam motor lain. Kalau nak bandingkan dengan Yamaha Waisuku ke, mungkin ada kelebihan sana, ada kelebihan sini. Tapi dari segi penjimatan, ini memang lebih jimat lah dari segi tayar apa semua kan. Ni original tau, bukan nak tukar-tukar macam Waisuku tu. Rasa orang tukar tayar rim kecil apa semua kan. Ini tak ada, semua original. Aku tak pernah tukar apa ni. Tak pernah tukar apa, pakai je. Okay. So untuk review aku, motor ni aku amat puas hati. Motor yang terbaik. Okay, subscribe di Motor Vlog. Terima kasih kerana menonton. Bye bye.